Hai korang, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke YouTube channel Ahmad Lasik. Okey, baiklah. Kenapa tiba-tiba aku buat YouTube balik, upload konten balik? Sebab ini adalah sebagai diary yang menjadi sejarah. So, nak tahu apa dia? Sekejap lagi kita bawa. Okey. Macam yang korang tahu, aku dah resign daripada Sesmi Makan, Media Prima. Kan? So, aku bergerak secara freelance. Bila bergerak secara freelance, ada keperluan-keperluan yang tak lengkap untuk nak buat kerja itu, nak buat kerja ini dan sebagainya, nak ke sana, nak ke sini dan sebagainya. Jadi, hari ni untuk kali pertamanya, bukan kali pertama sebenarnya, sebelum kerja Media Prima waktu zaman study dah ada dah benda ni. Tapi brand lain. Maksudnya beli dengan duit family, duit parents, dengan brand lain. Tapi ini kita nak beli brand yang ini disebabkan dah selesa pakai brand ini. So ini adalah kali pertama aku beli benda ini pakai duit sendiri, bukan pakai duit parents dan brand yang ini. Faham? Okey, tak apa, nanti kau faham sendiri. Sebab selama ni kerja dekat Media Prima atau kerja kat mana-mana, company memang akan provide kantoi. Sebab sebelum ni kerja kat Media Prima ataupun kerja kat mana-mana, company memang provide benda ni. Okey, tu ayat betul. So, jomlah kita pergi. Okay, so aku decided untuk nak angkat MacBook Air 13 inci. Hutang 3 tahun. Warna ni, warna sky blue yang ada kat display ni lah. Warna ni. Memang warna sky blue ni lah tengah usha-ushanya. Sebenarnya usha semalam, tapi hari ni terus angkat. Sebab pergi semalam, pergi dekat IOI pun sky blue juga yang ada stok. Yang warna ni semua dah habis. So dekat ni aku datang dekat Mission Elmina, sama juga sky blue juga yang ada stok untuk 512. Yeay, alhamdulillah. Ini dia adalah yang dicari-cari itu. Laptop MacBook Air. Aku ambil yang 512 8GB. So untuk nak buat kerja lebih mudah lah. Okey. Ada juga semalam pergi tengok Neo. Lepas tu tadi tanya dekat seller kat sini. Dia kata Neo janganlah ambil, sebab kalau nak buat kerja heavy, tak nak lag, nak buat editing apa segala bagai tu, ambil lah Air. Setakat nak buat macam dokumen, nak buat presentation, nak buat CapCut editing sikit-sikit tu, Canva, boleh lah ambil Neo untuk student. Tapi Neo actually murah, sebulan RM80 je untuk hutang 3 tahun. Okay, so I'm decided to buy MacBook Air warna sky blue. Okay korang, now saya nak unboxing. Tada! MacBook Air. Pertama saya beli laptop dekat Mission. Kotak pun dah wangi dah korang. MacBook Air. Okay, MacBook Air. M5 chip, 16GB memory, 512GB storage. Okay, 13 inci. Tu apa lagi? Jom kita unboxing. Saya nak buka dulu dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, koyak je. Dengar tak bunyi tu? Drama. Wanginya. Saya ambil warna sky blue. This is sky blue. So, dia akan ada buku manual. Lepas tu kabel dan juga plug charger dan juga kabel charger. Wanginya.
First day memang wangi macam ni kan. Oh, color kabel dia pun cantik korang. Saya dapat warna ni, warna sky blue. Adakah ni normal? Oh, kabel untuk charger dia ikut color laptop kita. Kalau korang ambil midnight, dia akan warna midnight kabel dia. Kalau korang ambil silver, dia akan warna silver. This one saya ambil sky blue. So warna ni sangat cantik, sky blue. Kalau selama ni, waktu saya kerja company di Media Prima, saya selalu dapat laptop yang warna silver. And this time, saya dapat warna lain daripada warna silver. Tadi saya set up, sekarang dah siap set up. Welcome to machine. Let's start. Yeay! Ini adalah homepage dia. Tada! Actually tak ada banyak sangat perbezaan dengan yang lama. Cuma ini adalah laptop yang aku beli sendiri. Sebelum ni under company. Bila dah kerja macam ni, kita kena ada laptop lah untuk memudahkan saya buat segala-galanya. Buat itu, buat ini dan sebagainya lah. Tak ada apa sangat pun kat depan ni. Macam biasa je. Ni tak perlu kot. Actually semalam dah pergi Usha Neo, tapi itulah Neo kenalah dengan bajet, sebab Neo kalau korang ambil 512 pun monthly RM81. So kenalah dengan bajet kan, hutang 3 tahun. And then tambah lagi RM50, dapatlah yang MacBook Air ni. Yang di mana MacBook Air ni kita boleh pakai long term dan boleh pakai banyak benda. Untuk kegunaan yang lama, lebih daripada 3 tahun. Kalau MacBook Neo, dia untuk light punya kerja kan. Untuk student sesuai lah kot, nak buat presentation, buat documentation, dokumen dan sebagainya, online meeting. Macam aku ni lebih kepada itu, mungkin nak buat editing lah apalah, tapi aku tak buat heavy editing pun, tapi nak guna lama, nak simpan banyak benda lagi dalam ni. Okay, thank you korang. Terima kasih, and terima kasih juga untuk MacBook baru. Thank you.